Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah daging bakar dengan sos ketumbar. Sangat lembut daging kita ya. Kita hanya bakar dalam oven dan daging kita sangat lembut. Resipi ni kita perap dengan baking powder dan sos-sos. Okey, bahan-bahannya kita ada daging 500 gram, iris nipis-nipis ya. Ini bahan-bahan untuk perap. Ada kicap, sos tiram dan sos lada hitam. Dan juga baking powder ni untuk kita perap ya. Okey, kita perap 2 atau 3 jam ya. Bila bahan-bahan tu dah masuk, semua meresap, baru kita bakar ya. Kita hanya bakar dalam oven ya. Tapi kalau ada kayu untuk pembakar yang grill tu lagi bagus lah. Saya tak ada, saya hanya bakar dalam oven saja. Dah begitu, simpan dalam 3 jam. Okey, setelah 3 jam ya, campurkan bawang putih yang kita dah tumbuk kecil-kecil, gaulkan. Okey, letakkan sedikit butter. Ni kita nak bakar dah ya dalam oven. Begitu. Gaul serata. Butter tu lebih kurang 3 sudu makan lah macam tu. Terpulang pada daging ya. Kalau daging banyak, terletaklah banyak butter tu. Kalau sikit macam ni, 500 gram, lebih kurang 3 sudu makan saja. Nampak tak? Dah gaul. Ini kita punya dulang pembakar kita. Okey, ini adalah kita punya dulang pembakar. Okey, susun aja kita punya daging perap tadi di atas. Susun begitu. Kita boleh nampak tak? Kita letak sikit tu kan. Okey, bakar pada suhu 200 darjah Celsius lebih kurang 30 minit ya. Okey, kita ada cili merah, cili hijau, bawang putih, bawang merah, garam, gula dan kita gunakan cuka ya. Kita tak gunakan limau, kita gunakan cuka. Kan blender je semua ni. Okey, dan juga daun ketumbar ni kita hiris-hiris ya. Okey, sekarang daging bakar kita dah masak. Kita nak hidangkan, letak sikit daun salad dan ini dia punya sos tadi ya. Masuk je. Susun kat sini. Okey, dah siap dah dihidang kita punya daging bakar ya, dengan kuah Thai kita ya, ataupun sos Thai kita ya. Makan pada panas memang sedap. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.